Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini 22 hari bulan 10 2025. Mileage kereta saya dah berapa, tengok balik. 40,974 40,974 km. Jadi sebenarnya dah sampai masa untuk servis yang ke 40,000 km. Ya, memang dia ada lebihan 974 km, 40,974. Tapi sebab apa dia terlebih ni adalah kerana servis Proton S70 ni yang first kali ada 1000 km mileage. Jadi untuk servis yang kedua dia bukan jadi 10,000, dia jadi 11,000 dan seterusnya 21,000, 31,000 dan kali ni servis ke 41,000 km. Kalau tengok dekat Proton apps, saya dah check, servis kali ni adalah servis major yang mana dia punya total keseluruhan untuk servis kali ni lebih kurang RM600. Nanti kita tengok perincian apa yang ditukar untuk servis kali ni. Okey. Dan untuk servis kali ni yang 40,000 km mileage ni, kalau ikut Proton punya servis, orang kata apa tu, dia punya guideline lah, 40,000 ni lebih kurang sepatutnya usia ataupun umur kereta ni dah 2 tahun dah lah untuk 40,000 kalau orang normal berjalan relax kan. Tetapi kereta ni yang saya beli ni baru 1 tahun 2 bulan dah pun capai 41,000 km mileage. Maksud dia kereta saya ni bergerak agak jauh jugalah setiap hari dan banyak juga outstation. Satu lagi yang orang selalu tanya ni, macam mana bunyi bila hujan dalam S70 kan. Sekarang ni hujan tapi taklah lebat sangat. Macam mana bunyi dia. Yang orang tanya sebab dia ada sunroof. Jadi kalau saya buka sunroof pun, saya buka dia punya orang kata apa, bidai, bukan bidai, dia punya screen tu, screen sunroof. So sekarang ni open sunroof. Bukan open lah, glass saya tak buka lah, glass sunroof ni. Jadi inilah bunyi dia. Tapi hujan tak lebat sangat pun, tak boleh lah dengar secara orang kata apa, nak dengar betul-betul tak lah. Nantilah kalau hujan lebat saya akan buat video tunjukkan kesan sunroof ni, kedap ke tak kedap bunyi hujan. Kali ni kita servis di Proton IOI Putrajaya. Saya ikut servis. Ada apa yang mana? Untuk servis. Cik boleh isi dulu yang saya tanda tangan dekat bawah. Okey, boleh. Tekan. Sekejap lah. Morning. Servis lah. Ya, servis. So servis 40,000 akan tukar minyak hitam, radiator, engine flush, oil treatment, joper gasket, spark plug kena tukar, brake fluid, brake service, aircon filter, aircon service, ini upah. Apa yang tak perlu tukar sebenarnya? Sebab saya cek 600 lebih je. Aircon service nak buat tak? Tak perlu. Perlu lah. Saya nak yang dia recommend tu dulu. Recommend dulu lah. Tu aircon service actually Proton yang advice every 30,000 kena buat, tapi 30,000 saya tengok cik tak pernah buat lagi. Every 30,000 dia service kena buat. Tapi 30,000 service saya check balik record cik tak ada buat aircon service lagi. Dia buat apa je aircon service tu sebenarnya? Aircon service dia akan tukar minyak kompresor, flush aircon system dengan Minyak kompresor aircon. kompresor aircon, flush aircon system dengan tukar gas baru. Tak apa tiba kat luar lain tu. Nanti saya buat sendiri nanti. Lambat benzin nak buat tak? Yang tu pun saya buat kat luar biasa. Cuci ke tak? Tak payah. Total ini lah. Yang ni memang yang ni yang required, betul-betul required lah. Yes. Okey. Okey. Saja. Itu je.
Ini terbaik lah. Ada nasi lemak. Tapi saya dah makan pagi tadi. Good job juga lah untuk Proton ni. Untuk jarang saya tengok nasi lemak dekat sini. At least customer bolehlah makan kan. Kita nak minum air je. Mesin dia ni memang susah sikit tekan. Saya tak tahu sebab apa. Selalu nak tekan yang slow ni tak dapat. So saya silap tekan. Kalau Milo senang sebenarnya. Milo boleh pula. Saya dah check dalam Proton Care, Proton website. So, servis untuk S70 ni 40,000 ataupun 2 tahun 24 bulan adalah ni 632 11 sen. Jadi tadi dia ada recommend lah untuk saya servis aircon dan sebagainya. Dan tu mungkin saya akan buat next. Saya akan buat sendirilah dekat kedai luar. Dalam pukul 3 petang tadi, Proton dah mesej saya cakap kereta dah siap. Jadi sekarang pukul 4 petang baru saya pick up sebab dia dah hal sikit. So, let's go. So, battery result 100% okey lagi. Okay. So, hari ini satu kami hitam, filter, filter kasket, spark plug, brake fluid, komputer, upah 6 bulan, 10,000 which akan kampas lah. So, total 630.10 sen. Okay. Ada kertas lagi. Macam ada. Macam ada. Keras. Boleh touch ya? Boleh touch. Jalan kerja. Okay, thank you. Thank you. Okay, dah settle dah buat servis untuk mileage 40,000. Jadi apa yang ditukar adalah minyak hitam RM189, oil filter RM50.25, drain plug gasket RM5.26, new spark plug RM39.15. Ada 3 biji spark plug ditukar. Jadi lebih kurang 120 lah. Minyak brake RM50. Aircon filter RM69. Labor charge RM138. Jadi total untuk servis adalah RM630.10. Dan diorang juga cek bateri kereta. Dia punya health adalah 100%. State of charge pun 100%. Jadi bateri dalam keadaan baik lagi lah, sangat-sangat baik lah. Sebab saya baru tukar bateri masa dia kilometer mileage 35,000 kilometer saya tukar bateri. Sekarang baru running dalam 6,000 kilometer, 40,982 kilometer. Jadi net servis saya adalah pada 50,000 kilometer untuk servis yang seterusnya. So 50,000 kilometer mileage ataupun 6 bulan daripada tarikh hari ni lah. Mana-mana yang datang dululah. Jadi saya rasa yang tu saja untuk video servis kereta 40,000 untuk Proton S70.
tak ada apa-apa masalah yang saya nak bagi tahu untuk servis yang 40,000 km ni. Hanya saya tunggu masalah yang bunyi rantai tu, dia belum sampai barang lagi lah. Dia dah check waktu dalam bulan lepas, biasa dia check, lebih kurang lah. Yang tu dia nak buat wire earthing untuk gearbox. Nanti bila barang sampai, saya tukar, saya akan buat satu video khas lah untuk penukaran earthing untuk gearbox ni lah. Saya rasa yang tu saja saya nak kongsi hari ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni dan share video ni. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.